Yang berhormat Tuan Khalil bin Abdul Samad, salam. Assalamualaikum, terima kasih Tan Sri Pengerusi Speaker. Soalan saya nombor 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, isu nusyus hanya berkaitan dengan hak nafkah isteri sahaja, di mana apabila isteri diisytiharkan nusyus oleh mahkamah, maka gugur haknya menerima nafkah daripada suami sehingga dia bertaubat. Isu seorang isteri yang didapati telah nusyus tidak menjadi faktor pertimbangan oleh mahkamah ketika membuat penentuan penjagaan. Pertimbangan mahkamah yang utama ialah kebajikan seorang anak. Seorang isteri hanya akan gugur hadinah ataupun hak hadanahnya dalam 5 keadaan sahaja. Pertama, jika perempuan itu berkahwin dengan seorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu, yang orang itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak tersebut, dan jika penjagaannya dalam hal sedemikian boleh menjejaskan kebajikan kanak-kanak. Yang kedua, jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Yang ketiga, jika perempuan itu menukar permastautin dengan tujuan mencegah bapa kanak-kanak tersebut menjalankan pengawasan. Dan yang keempat, jika sekiranya wanita itu murtad. Dan yang kelima, jika ternyata wanita itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak tersebut. Sekian, terima kasih. Salam. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita semua memahami bahawa dari segi falsafah dan pendekatan syariat, sambil ianya ingin melindungi hak ibu dan hak isteri, ya, tetapi dalam soal ini apabila wanita itu ataupun isteri itu telah jelas didapati melakukan nusyus, iaitu meninggalkan rumah suami tanpa izin dan menghilangkan diri, tetapi apabila dibawa ke mahkamah, yang suami yang duduk menjaga anaknya, apabila isteri itu telah menghilangkan diri, akhirnya terpaksa menyerahkan anak itu kepada isteri yang telah ingkar dan yang telah nusyus itu. Ya, ini merupakan satu perkara yang bercanggah dengan falsafah asal, ya, di mana persoalan kebajikan, persoalan keadilan, persoalan ketaatan isteri kepada suami, kedudukan suami sebagai pemimpin dan ketua keluarga, maka amatlah pelik dan aneh apabila Mahkamah Syariah menutup matanya kepada persoalan-persoalan keingkaran dan kesalahan yang dilakukan oleh isteri yang meninggalkan rumah dan mengabaikan anak, tapi terus selepas itu menyerahkan hak penjagaan itu kepada isteri. Dan ini menjadi lebih kronik apabila anak itu yang telah selama ini duduk bersama dengan Ahli yang berhormat, biarkan ini nak beri latar belakang. Ya, tak perlu, kalau tak perlu keluarlah, tak payah dengar. Sila Ya, yang berhormat. Ya. Lebih-lebih lagi dalam keadaan anak itu duduk dengan keluarga suami selama ini. Tiba-tiba bila isteri itu keluar, maka anak itu terpisah daripada suasana kebiasaan, ya. Ini saya rasa pelanggaran dari segi falsafah dan sikap syariat Islam yang juga mengutamakan kepentingan dan kebajikan anak itu, yang akan menghadapi trauma, ya, apabila isteri itu pula tidak membenarkan anak itu untuk kembali ke rumah yang sama. Seperti mana yang nak diselewengkan berhubung dengan soal rukun negara itu, orang kata kesetiaan kepada raja dan negara, bukan kesetiaan kepada pemimpin, ya. Dalam soal tunjuk punggung kepada gambar pemimpin, tadi menteri jawab, yang buat tarian punggung depan rumah Ambiga tak apa pula. Ni apa yang nak disampaikan? Lalu falsafah di sebalik sesuatu perundangan itu mesti difahami dan mesti konsisten. Saya rasa persoalan secara automatik diserahkan anak itu kepada isteri tanpa mengambil kira maklumat dan perkara-perkara yang lebih detail, ya, perlu difikirkan kembali. Maqasid syariah itu perlu diambil kira. Tak boleh secara automatik serah saja pada isteri, walaupun isteri itu dia yang tinggalkan rumah, tak balik-balik berbulan, tiba-tiba
beri balik anak tu pada isteri Masih, itu. masih. Wallahu alam. Saya minta respons daripada menteri. Ada ramai ke menteri kat sini? Saya setuju, salam. Terima kasih. Falsafah di sebalik peraturan mesyuarat juga perlu dipahami. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Betul Tan Sri Yang di-Pertua, spirit ataupun falsafah itu perlu difahami. Jadi falsafah dalam perkahwinan suami isteri dan juga dengan anak-anak juga perlu difahami, Yang Berhormat. Apabila bercakap tentang hak penjagaan anak, dia tidak sebenarnya secara automatik, tetapi seorang isteri memohon di mahkamah. Yang diperuntukkan sekarang ini, hak penjagaan apabila kanak-kanak tersebut belum memayis, iaitu bagi lelaki 7 tahun dan ke bawah, bagi wanita 9 tahun dan ke bawah, secara otomatis memang dia dapat kepada ibu, kecuali sekiranya ternyata dan dapat dibuktikan di mahkamah bahawa ibu tersebut cuai, maka suami boleh menuntut supaya hak tersebut digugurkan. Nusyus tu bukan cuai. Tinggalkan rumah, hilangkan diri, tak jaga anak, 2-3 minggu tak balik rumah. Nusyus tu bukan kelakuan buruk. Didapati bersalah di mahkamah. Ini Nusyus itu kelakuan peraturan buruk. mesyuarat sudah diabaikan ini kalau Ya, begini. diabaikan Yang tanggungjawabnya. Soal Baru juga nusyus cerita tu, pasal soal falsafah di sebalik sesuatu. Sila Menteri. Yang Berhormat, soal nusyus tu antara dia dan suami dia, dan hanya menggugurkan suami daripada membayar nafkah. Tetapi itu tidak bermakna dia tidak dapat menjaga anak dia dengan baik. Dan untuk makluman Yang Berhormat, Dia untuk tak makluman dia Yang Berhormat, tinggalkan rumah dah 2 bulan. Tak balik-balik. Macam mana anak tu dijaga oleh suaminya? Yang Berhormat. Yang Berhormat. Soal ini soal panjang Yang Berhormat. Ya, Dia dapat ya, diselesaikan ya. dalam Ya, seminit betul. 2. Sila Menteri. dalam Habis kes jawapan. Yang Berhormat, terima kasih Tan Sri Yang Betul, dalam kes yang begitu spesifik bahawa suami itu mendapati isteri tak jaga anak dan dia sendiri yang menjaga, dia boleh membawa atas faktor kecuaian, bukan faktor nusyus. Itu faktor dia. Dan untuk makluman Yang Berhormat, nusyus ni bukan saja untuk isteri tapi juga untuk suami Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir. Kalau Usul suami di bawah dia minta 12.1 fasah, oleh Menteri. bukan dia tuntut Sila Menteri. nusyus. Kalau suami dia minta fasah, bukan minta nusyus.